Jangan scroll semata. Mari kita nengung mata, mari kita muhasabah diri mata. Kalau hari ni Allah jemput kita, adakah kita ready dah nak jumpa dengan dia, nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ramadan hari tu kita rapat sangat dengan Al-Quran. Hati kita jadi lembut dan kita mudah sangat menangis, mudah sangat teriak. Tapi hari ni kita masih lagi kau jaga benda tu. Ataupun kita dah mula tinggal kau. Mujurlah Allah Subhanahu Wa Taala ni baik dengan kita deh. Di ayat dalam Quran surah Al-Isra ayat 9 ni, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Maksud mudahnya Quran ni dia tunjuk ke kita jalan hak lurus, jalan hak betul, jalan hak tak ngona-ngona pun. Bahasa mudah kita nak faham tak? Kalau kita makin jauh dengan Quran, makin hidup kita ni tersasar jauh. Semakin jauh kita, sepatutnya kita nak klik kepada Allah, kita tak jadi klik. Kita pergi nak kau tu, nak kau tu. Quran tak minta banyak pun. Dia suruh baca sayat Quran pun tak apa dah. Nak baca semuka mungkin banyak. Baca sayat aja pun tak apa dah. Kalau kita tak pandai langsung nak baca Quran, kita mula ke baca terjemah dia. Contohnya, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang yang mukmin yang melakukan amal soleh bahawa mereka akan mendapat pahala yang besar. Gitu je pun. Cukup dah. Kalau rasa susah sangat nak baca inna, tak ngena kata, tak ngena huruf kak. Beli Quran pen hak digital tu, letak kak. Dengar dia baca slow. Cubalah ikut sikit-sikit tak apa dah. Hak penting kita usaha dan kita gerak nak buat untuk kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca ni tengah ngakak-ngakak, kita baca sikit je, lepas tu kita baca terjemah dia. Kalau hak pandai dah kat tak usah kecek lah. Baca hak bahasa Arab tu sampai habis sayat kat. Lepas tu baca terjemah dia. Lepas tu biar mari perasaan, mari rasa dalam diri kita. Allah tak tunggu kita sempurna. Allah nak kita mula daripada sekarang. Baik dah Allah dengan kita dah. Sebab itulah sama-sama berayak dan komen. Allah Maha Baik. Terima kasih banyak yang mana follow perjalanan dakwah Ustaz. Yang mana belum follow, mari follow Ustaz.